Mohon sahabat-sahabat tolong kami dan sharekan video ini supaya kami dapat siapkan pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Zaki bin Haji Muhammad Zulkafali selaku Mudir Ma'had Tahfiz Al-Muttaqin. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita berada di tapak pembinaan asrama pelajar lelaki Ma'had Tahfiz Al-Muttaqin. Jadi pada hari ini insya-Allah kami membuka peluang kepada semua sahabat-sahabat untuk menyumbang dan membantu kami untuk menyiapkan asrama pelajar lelaki ini. Jadi insya-Allah kita dah siap lebih kurang 70%. Jadi insya-Allah kita nak lagi 30% untuk kita siapkan bangunan asrama ini. Kerana sekarang ni pelajar berada di rumah sewa di Kampung Sungai Soy. Jadi insya-Allah kita nak siapkan segera supaya kita dapat pindahkan pelajar ke sini dan pelajar kita boleh ambil ramai lah insya-Allah. Jadi kita nak beri keselesaan kepada pelajar-pelajar semua. Jadi kami daripada Ma'had Tahfiz Al-Muttaqin berbesar hati membuka peluang kepada semua sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan untuk membantu kami memberikan sedikit rezeki, berkongsi sedikit rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan. Semoga rezeki itu menjadi amal jariah yang besar ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekali lagi mohon sahabat-sahabat tolong kami dan sharekan video ini supaya kami dapat siapkan pada tahun ini dan insya-Allah 2027 pelajar semua akan berpindah. Jadi alhamdulillah sekarang ni kita tak banyak dah untuk menyiapkan asrama ni. Kita hanya nak plaster dinding dan juga kita akan siapkan wiring dan seterusnya kita nak pasang tingkap pintu dan cat dan insya-Allah kalau selesai benda tu kita boleh pindahkan semua pelajar ke sini lah insya-Allah. Jadi alhamdulillah sekarang ni kita dah kepada fasa yang terakhir. Jadi kita memerlukan kos lebih kurang dalam 100,000 lagi untuk kita siapkan bangunan ini. Jadi insya-Allah selepas tu kita akan siapkan lagi bangunan untuk pelajar perempuan. Dan seterusnya yang paling penting iaitu kita nak siapkan jalan lah supaya ibu bapa menghantar pelajar ke asrama ni lah nanti ketika siap nanti insya-Allah. Jadi total keseluruhannya kami mohon untuk siapkan semua ni ada lebih kurang 100,000 lah insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh berkongsi sedikit rezeki, boleh menyumbang dengan RM10 ke RM20 ke insya-Allah. Semua boleh insya-Allah, semoga menjadi amal jariah untuk tuan-tuan di akhirat nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dan sahabat-sahabat semua yang ingin menyumbang insya-Allah boleh melihat nombor akaun yang ada di bawah dan insya-Allah kita akan sediakan QR dan tuan-tuan boleh menyumbang mengikut berapa yang tuan-tuan inginkan. Semoga semangat tuan-tuan menjadi amal jariah dan kekekalan hingga di akhirat insya-Allah. Wallah.